like a Hellcat. Assalamualaikum, hai semua. Bertemu lagi kita untuk video seni bersama Cikgu Syuk. Kali ni kita nak buat cantik batik tahun 1. Apa lagi yang belum subscribe channel Cikgu, bolehlah subscribe sebagai tanda sokongan. Sebelum kita buat karya, adalah kita kenali dulu apa itu batik. Batik berasal daripada Jawa, batik yang bermakna menulis, dan nitik yang bermaksud membuat titik. Batik merujuk kepada kain yang mempunyai corak yang terang dan menarik. Batik terdapat dalam pelbagai jenis, antaranya batik tulis, batik skrin, batik celup, batik terap dan batik blok. Motif ialah rupa atau bentuk asas dalam satu-satu rekaan atau gubahan. Ia terdiri daripada motif flora, fauna, geometrikal dan organik. Unsur berulang dalam seni visual juga dikatakan sebagai motif. Dua jenis batik yang biasa kita lihat ialah batik blok dan batik lukis. Okey anak-anak, jom kita berkarya. Kita buat cantik batik. Sebelum kita melukis dan mewarna, kita kenali dulu media kita, iaitu alat dan bahan, antaranya warna air, palette, berus, pensel, pemadam, pembaris dan juga oil pastel. Kalau ada crayon lagi bagus. Jangan lupa bekas pengasah pensel. Mana nak tahu kan, kalau pensel tumpul senang. Dan sebekas air. Kalau anak-anak tak ada watercolor, boleh guna ni, poster color. Lebih kurang je, cuma warna dia pekat sedikit, tapi tak ada masalah. Yang penting kita boleh berjimat. Okey, langkah pertama kita buat garisan dulu sebab kita nak melukis ni, kita nak letakkan motif Cikgu pilih motif flora, pucuk rebung kita ikut macam yang ada dalam buku teks tahun 1. Senang. Okey, kita buat garisan begini. Okey, di tengah-tengah tu nanti kita akan buat bentuk piramid ataupun segitiga. Jadi kita boleh bahagi dia secara selang-seli lah. Jadi kat sini cikgu ukur dulu. Anak-anak pun boleh ukur lah kalau nak bagi orang kata apa, seimbang kiri dan kanan tu. Jadi lebih mudah lah. Gunakan pembaris yang lebih panjang. Okey, cikgu gunakan kertas lukisan saiz A4 saja. Sebab cikgu lebih kepada tunjuk cara. Jadi anak-anak kalau rasa tak yakin dengan saiz A4, boleh gunakan drawing block yang saiz A3 lebih besar. Jadi nak mewarna tu mungkin lebih mudah. Suka cikgu ingatkan anak-anak kalau nak buat garisan lurus tu, gunalah pembaris. Sebab kita belum mahir sepenuhnya. Kalau dah cukup mahir, dah cukup power tu, lainlah cerita kan, sekali tarik je dah lurus. Tapi kalau tak yakin, gunalah pembaris. Sebab itulah pembaris tu dijual di kedai. Tujuannya untuk garis. Sama juga kalau dalam kelas, kadang-kadang bila kita tulis tajuk, tulis hari, tulis tarikh, susah anak-anak nak garis. Jadi gunakan pembaris, garis. Barulah garisan tu lurus. Okey, pada bahagian bawah ni kita buat garisan beralun ikut macam mana cikgu buat tu. Sebenarnya sama je macam dalam buku teks. Okey, anak-anak boleh ukur dulu kalau tak yakin. Macam cikgu tanda tu, cikgu ukur lah sebenarnya. Cuma cikgu gunakan kuasa agak-agak. Cikgu ada kuasa gunakan kuasa agak-agak, tarik saja. Macam tu, mudah kan? Siap. Okey, kemudian kita buat dia punya motif flora lah bahagian dalam tu Cikgu buat macam daun lah. Cikgu ikut sama je macam dalam buku teks. Okey, kita buat sedikit daun, sedikit kerawang. Macam tu lah. Okey, anak-anak boleh tengok proses kerja cikgu ni. Okey, kemudian anak-anak boleh tiru lah. Okey, selamat mencuba. Siap kita melakar, bolehlah kita ambil kita punya oil pastel ataupun crayon. Kita buat sekali lagi lakaran pada garisan yang kita gunakan pensel tadi. Kita ikut sahaja.
pada semua bahagian. Bahagian ni memang best sebab anak-anak boleh gunakan apa saja warna oil pastel ataupun krayon tu. Terpulang. Macam cikgu pilih warna kelabu. Okey, anak-anak bolehlah pilih warna lain, tak kisahlah merah ke, kuning ke, biru ke, suka hati. Okey, selepas tu cikgu ambil satu lagi warna light orange lah, lebih kurang macam tu, untuk menampakkan kesan kontra lah dengan warna kelabu tadi. Kalau semua kelabu pun tak menarik juga kan. Sebab tu cikgu kata pilihlah warna apa yang anak suka. Kita nak karya kita biar berwarna-warni, berseri-seri. Okey, dah siap kita tiup sikit, kasi bersih. Lepas tu kemas balik. Semua oil pastel yang kita guna tu kemas. Barang-barang yang tak guna dah letak tepi. Okey, keluarkan palette, keluarkan air, berus lukisan dan watercolor. Bancuh secukupnya untuk kita masukkan dalam kita punya lukisan. Okey, tengok proses bagaimana cikgu memasukkan warna. Okey, suka cikgu nyatakan di sini kenapa kita gunakan oil pastel atau krayon. Sebab oil pastel dan krayon ni dibuat daripada lilin. Lilin ni tujuannya untuk menghalang warna daripada bercampur. Itu sebablah kadang-kadang teknik ni dipanggil teknik resist. Okey, resist ni digunakan untuk menghalang warna daripada bercampur. Contohnya kita nak masukkan warna biru dan merah. Kalau kita tak nak bercampur, kita letak lilin kat tengah. Macam orang buat batik canting tu. Okey, nanti bahagian daun tu akan cikgu buat kita campurkan warna contohnya warna kuning dengan warna hijau. Jadi anak-anak boleh tengoklah kesan warna yang bercampur dengan warna yang terhalang daripada lilin. Okey. Sengaja cikgu lajukan sikit video cikgu ni kalau tak akan makan masa yang lama. Maklumlah bila kita buat catatan ni dia akan ambil masa yang agak lama. Jadi cikgu fast forward cikgu punya video. Jadi anak-anak boleh tengok proses tu dan anak-anak boleh cubalah. Okey, pada bahagian daun ni sengaja cikgu masukkan warna kuning dulu sedikit sebab selepas ni cikgu nak masukkan warna hijau. Jadi anak-anak boleh tengok bagaimana warna itu bercampur. Tadi lupa nak bancuh warna hijau. Jadi cikgu masuk warna hijau dalam palette, baru kita letak air, bancuhlah sikit. Biasalah ni, kadang-kadang kita buat kerja ni kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Okey, kita bancuh warna hijau, kemudian kita masukkan, kita campurkan dengan warna kuning tu. Bagaimana kita nak campur? Senang je. Letak warna dulu. Lepas tu bila nampak warna tu macam tak ngam, kita letak air dekat tengah-tengah. Jadi kita basahkan berus kita tu. Kita letak air yang bersih je. Kita campurkan di tengah-tengah antara dua warna tadi, kuning dan hijau. Letak air di tengah-tengah, automatik nampak smooth saja. Langkah seterusnya kita masukkan warna biru pula. Kita bancuh dua warna biru, satu biru gelap, satu biru yang lebih cerah. Kita masukkan warna biru yang cerah dulu. Kita ikut seperti mana yang ada dalam buku teks. Okey, anak-anak perhatikan warna yang kita sapu tu tidak bercampur dengan warna yang sedia ada kerana oil pastel ataupun lilin tadi dia dah menghalang warna tu daripada bercampur. Okey, teruskan bersama cikgu untuk kita melihat langkah kerja hingga selesai kita mewarna. Pada bahagian ni cikgu akan campurkan warna yang biru cerah ni dengan biru yang lebih gelap. Okey, kita letak sedikit di hujung tu biru cerah. Kemudian bahagian atas tu nanti kita letak warna biru yang lebih gelap. Jadi kita tengok bagaimana warna tu bercampur. Seperti juga teknik yang sama seperti juga warna kuning dan hijau tu. Kita letak air di tengah-tengah. Letak air bersih, maksudnya jangan campur dengan apa-apa warna lah. Letak air kosong sahaja.
Karya ni dah siap sebenarnya, tapi cikgu sengaja letakkan tambahan warna sedikit. Cikgu ambil warna merah yang lebih gelap ni, merah merun campur dengan biru tu untuk mewujudkan sedikit warna ungu di bahagian tengah. Sengaja cikgu wujudkan kontra di situ. Okey, kalau ikutkan buku teks, kita akan buat kipas menggunakan karya batik ni. Tapi cikgu rasa video kali ni cukup sampai sini, dan cikgu akan buat video kedua bagaimana kita nak membentuk kipas menggunakan karya batik. Okey, jangan lupa tonton video kedua nanti. Terima kasih kepada semua yang menonton video ini sehingga habis. Okey, jangan lupa teruskan menyokong karya-karya dan video-video cikgu. Okey, kepada yang belum subscribe, silalah subscribe untuk dapatkan video-video dan info-info terbaru. Moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Okey, di musim PKP, duduk rumah, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Bye-bye. Assalamualaikum.